dekat sini. Kita dah start marking. Nanti draftman akan buat drawing ikut pada kita marking. Draftman akan tengok video ni insya-Allah. Kita dah siap tarik two way. Ini kemudianlah bawah punya hal. Okey, nampak ya? Tarik cantik dia buat. Ini profesional buat sebab dalam. Okey, macam ni profesional buat. Kerja dia bukan kerja dia bukan main-main dia kerja lah. Sebab tu harga dia mahal. Duduk sini bang. Okey. Ya. Kuning. Lagi panjang lagi. Belikkan dia. Kereta api. Terima kasih. Terima kasih Azhar Sahar bagi kereta api. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Tarik. Wah, terima kasih. Boleh tengok kat YT nanti. Okey, terima kasih Encik Azhar. Terima kasih Encik Azhar. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah. Tarik. Okey, terima kasih. Okay, come here. Farid. Ni, buat garisan lurus. Garisan. Tu ke atas. Rahul. Ya, bos. Your team. Cutting. Hack. I want 30 minutes. Complete. Okay, lepas tu Farid ni. Ini. Aircon. Ni Swiss. Okay. Farid. Check semua. Mana yang tak betul kasi betul balik. Faham tak? Hari ni nak take kabel lah. Ambil. Okay. Tu. Farid. 2. Satu untuk plug. Satu untuk aircon. Sudah ada. Faham? 2 lagi. Okay, Rahul. Ya, bos. Arrange your team. 1 person cutting wall. 1 person install pipe. 1 person plaster. Farid dengan Zul hack. Farid dengan Syafiq dengan Zul hack. Bantu dia orang. Kita nak take kabel lah. Nanti you tempat sini, you plaster. Yang lain sudah kering, kita tarik kabel. Okey, bos. Amir marking. Okey, faham tak? Farid, tengok lagi mana tempat yang tertinggal. Kasi buat garisan, suruh potong. Your team 3. You 4. Okay, 1 person I want cutting, 1 person install pipe, 1 person plaster. Hack. My team can help you. Okay? Okay, boleh? Abang sekali pukul 9, 10, 11, 2 jam. 2 hours, I want complete all. Okay? After that, we want lay cable. Bagus. Jom. Farid. Okay, ini Farid. Go. Yang ni lurus, potong lurus. Ni kabel apa ni? Pakai tak pakai ni? Tahu kabel apa dia gulung kat sini. Jangan potong lah. Kabel jenet ni. Okey, ni potong terus. Ni tak pakai dah, biar. Sampai sini. Naik atas. Nanti dia akan jadi macam tu. Dia akan buat macam tu. Sini okey dah, sini. Ni. Okey. Your team 1 person cutting. Farid. Hacking berdua. Maksudnya dekat satu tempat ni berdua hacking. Syafiq buat satu tempat, Farid buat satu tempat. Berdua hacking. Mana kalau yang lurus buat seorang lah. Macam ni boleh buat 2 hacking, buat 2 sekali. Cepat macam dekat tangga 2 orang buat kan, laju. Okey, Farid lukis dulu. Cepat 2 jam. Now 9, 10, 11. 11 I want complete all. Okey, bos. Okey, alhamdulillah kita dah mula kerja. Okey, kita hack ataupun kita tambah poin yang mana yang terlepas. Okey, dalam masa yang sama bambu terus plaster bambu plaster terus. Okey. Okey, Farid dengan Epic buat poin yang baru. Kalau tengok kat sebelah sana
video yang lepas yang laluan tu beam. Jadi kita tarik, kita naik atas belah sini. Sampai atas. Okay, nanti saya akan update lagi masa ke masa. Sudah selesai. Okay, cun. Bawah. Xerox complete. Mhm. Okay. Xerox complete. No. No. Later you do. Later. Now you do what? Where? No. Now No. where you do? Do. Do some. Where? Come, show me. Where place you want to do? Plaster? Plus. Ah.
Okey, ngam tak Zul? Ngam. Ngam Farid, ngam Okey. Masukkan selitkan batu sikit. Bagi dia bergerak. Okey, ngam Hop. Okey, pipe. Dalam. Okey, nampak? Okey, pegang dia dulu. Nanti kemudian kita plaster je. Okey. Masuk dalam dulu. Tukar pipe dia keluar. Okey. Kita buat. Boleh tengok daripada tepi, sudut tepi. Tengok tu. Dalam pipe masuk. So nanti kita akan plaster dia. Zul, ambil diwat Zul. Okey. Diwat, kosong. Ini. Okey, sudut sini. Dalam. Alright. So akan naik ke sini pun dalam. Dan seterusnya akan turun. Mari, semua dia Turun sini. plaster kat sini. Ini yang plaster tau. Naik sana. Roll. Ini macam mana mau buat pipe? Ini macam mana buat? Ini Itu ada kayu. Macam mana mau buat? Sini dah. Mana? Ini okey ke? Ini. Ya. Ini siapa buat? Ya, saya. You buat ke? Ya, saya buat. Oh, kasih letak. Ini okey ke? Wah. Banyak cantik ah. Ya. Orang pertama Wah. You boleh buat ah? Ya, saya boleh. Bagus. Okey. Nanti you kasih tebuk masuk male female Ya. Okey, jadi alhamdulillah kita dah settle lah tarik tulang kecil ataupun pipe, laluan lampu dan kipas. Okey, dalam ni ada lampu dan kipas saja, lampu downlight dengan wall light, lampu dinding. Okey, ni satu geng, ini kipas satu geng, lampu downlight satu geng. Maksudnya downlight ada 2 geng, wall light ada 2 tu silap saya. Okey, betul. Ni satu. Yang ini satu. Okey, ni saya buat 05 nak tengok keseluruhan sebab ni keadaan sebelum. Nanti kita nak tunjuk progres dari masa ke semasa. Okey, 05 okey lah, 05. Okey, jom. Jom kita pergi bilik yang kedua. Okey, bilik yang kedua guys. Okey, bilik yang kedua. Main lampu. Okey, bilik yang kedua pun sama juga macam sebilik sebelah. Satu geng untuk downlight, satu geng untuk wall light, satu geng untuk kipas, satu geng untuk downlight dan satu lagi untuk wall light. So ada 2 geng untuk apa tu? Downlight dan 2 geng untuk wall light. Okey. Jom kita pergi ke living room. Bang, ada orang kata jamak kepala otak bang. Okey. Jap, saya nak buat. Alright. Di kawasan living room ada 6 geng. Okey, ni untuk lampu ni satu geng. Downlight ada 1, 2, 3. Okey, sebelah sana tu lah. Dan so tadi 4. Kipas 1, ada 5 geng. Satu lagi untuk wall light. 6 geng. Okey, 6 geng. 3 geng. Ada 2 box. Okey, jom kita pergi bilik yang ke-3. Okey, untuk bilik yang ke-3, okey, dia orang masih fitting box, pipe dan cement lah. Okey. Ini keadaan kat sini agak okey, masuk. Agak sempit, jadi mana yang boleh saya review lah. Okey, di sini ada 1 geng untuk downlight, 2 geng untuk downlight, 1 geng untuk kipas dan 1 geng dalam tandas. Okey, jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4 geng. Okey. Okey, kita pergi bilik yang terakhir. Bos. Okey, untuk bilik yang terakhir di sini ada 6 geng. Okey, kat mana geng tu? Atas.
Okey, ini satu gang lampu. Ini satu gang. Ni dengan ni. Itu kipas. Satu gang. So ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima lampu sana. Yang keenam ada berapa? Okey, satu lagi kat mana Kejap, saya cuba cari. Ini dia pandai Zul. Okey, ini gang yang keenam. Okey, dalam ruang yang ini ada 6 gang. So ada Swiss dia ada 6 petik lah. Tapi kita bagi 2 box 3-3. Okey. Di dalam ni ada lagi. Okey, dalam ni ada satu gang. Satu petik, dua-dua menyala. Okey, sebelah sana. Okey. Ni satu. Ada 2 fleksibel nampak petik dua-dua menyala. Alright. Itu saja saya nak review yang mana kita dah selesai lalu pipe dan fleksibel lah. Okey. Itu saja, nanti saya akan review lagi. One more. Azri Azhar, saya tengah rekod ni. Saya tengah buat video YT. Tak, dia bagi cowboy tu yang dekat dengan kau. Saya nak singa. Baik Zul. Topi cowboy. Cepat. Tu? Jalan. Terima kasih Azri Azhar. Cakap sih. Ya. Kuning. Lagi panjang lagi. Belikkan dia. Kereta api. Terima kasih. Terima kasih Azri Azhar bagi kereta api. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Tarik. Wah, terima kasih. Boleh tengok kat YT nanti. Okey, terima kasih Encik Azhar. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Tuan Raimi 87 for the donut. Azri Azhar bagi train 1. Im Tom bagi finger heart. Muhammad Faiz bagi roses. Azri Azhar bagi panda climb. Okey, banyak ni. Okey, Denny D bagi nasi lemak. Azri Azhar bagi apa? Bagi panda climb lagi. Bagi roses. Lepas tu on the route bagi 2026. Banyak lah, saya tak sempat nak sebut semua sekali ni. Banyak sangat ni. Terima kasih. Okey. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Dia asing Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang kita dah mula lay kabel di bahagian living room. Okey, ni yellow ni. Kita dah lay kabel. Okey, dekat sini tadi saya dah maklumkan berapa point dekat sini, kipas berapa. Point lampu berapa. Okey, tu kat atas tu kita punya big boss. Nama dia Spiderman. Okey, dibantu oleh Farid dan Zul. Okey, jadi nanti saya akan review lagi. Banyak dah kita dah turun. 1 2 3. Okey, kipas. Ni kipas. Tu tegang tu, Okay. bulu tegang. Alright. Nanti saya akan review lagi. Elok. Alhamdulillah. Jam dah 3 suku. Saya nak balik. Saya risau jam ada Jumaat. Dan kita dah standby untuk bahagian bawah. InsyaAllah minggu depan kita akan turun bawah lah. Dan kalau tengok dekat sini, kita dah start masking. Nanti draftman akan buat drawing ikut pada kita marking. Draftman akan tengok video ni insyaAllah. Kita dah siap tarik two way. Ini kemudianlah bawah punya hal. Okey, nampak ya. Lagi cantik dia buat. Ini profesional buat bak dalam. Okey, macam ni profesional buat. Kerja dia bukan main-main ni kerja lah. Sebab tu harga dia mahal. Duduk sini bang. Okey. Okay, kita dah buat marking Swiss one gang two way R1. Draftman dah buat drawing tapi kita tak nak ikut. Draftman kena ikut drawing kita. Sebab kita tengok banyak yang tak lengkap dekat sini. Jadi kita lengkapkan insya-Allah. Okey, sebilik ni.
Nanti terus balik kemas Okay. Okey, kalau dekat sini semua dah plaster. Kita dah marking. Switch 3 gang, switch 2 gang, Y1. Aircon R10. Okey, yang ini plug pun dah sama. Kalau dapat kat ujung tu SSO Y4. Ya. Okay. After dah siap. Yang ini SSO B4. SSO R5. Okay. Okay, semua kita dah marking. Jadi biar fokus. Tadi draftman nak tengok. Senang draftman dia. Okey, ni toilet. Ventilator B11. Switch 1 gang B1 untuk toilet. Dalam bilik. Dalam bilik ni kalau tengok dekat sini, bawah ni aircon meh. Yep. Okey, ni switch 3 gang and switch 2 gang R2. Aircon Y10. Okey, ini untuk almari. Almari ni ada lampu. Jadi ni switch 1 gang R2. Maksudnya dia satu circle lah. Bawah ni SSO Wi-Fi. Dia naik ke situ. Naik tu SSO B5. Boleh nampak? Okay. Okey, kat atas ni nanti dia tarik. Okey, kalau nak lihat dekat sini, kita dah mula tarik kabel lampu kipas. Dah hampir siap. Okey, yang ni switch 4 gang Y2, switch 2 gang Y2, satu circuit untuk bahagian living area. SSO R6 untuk plug. Dan dekat sana ada lagi tu. Jauh dia potong kan, nampak? Dia potong. Potong. Ikut sana. SSO Y6. Okey. Ni sebab ada beam kita pakai. Nampak tu ada besi. Dia. Okay. Sebab tu kita kena buat pakai itulah, pakai fleksibel. Ini customer tak nak pasang pakai ceiling. Saya yakin mesti buruk ni. Okey, mari tengah buat. Nampak tu Syafiq tengah baring Tengok kerja kita nampak. Tengok nampak tu kalau dia tercirit kan tu. Wow, nampak. Aduh. Tengok. Okey, Farid. Yang ni suruh budak you buat. Tebuk satu sini, masuk pipe. Jangan bengkok-bengkok di kabel 4, susah. Ni, tebuk pipe, fly terus sampai tengah sana. Tu gulung. Itu aircon B10, nampak tu? Aircon B10 sana Okey, kalau tengok dekat sini, punya besar kita bagi DB. Red habis, penuh, tak ada spare. Yellow ada spare 2, blue spare 3. Punya banyak kabel insya-Allah kita bagi. Dekat sini kita belum buat, customer tak minta, dekat draftman pun tak ada dekat drawing, kita buat juga sebab in case future customer akan minta. Sebab kat sini besok kalau ada ahli rumah dah ramai, saya yakin akan datang pasang aircon juga dekat sini. Jadi sebelum customer minta membebankan saya besok customer dah guna servis saya, insya-Allah mesti nak saya buat juga biasanya. Dia akan membebankan saya kalau customer minta kemudian. Jadi saya pasang siap-siap. Nak pakai, tak nak pakai biar dekat situ. Jadi switch kat sini aircon nanti buat sini. Ni bang. Oh. Okey, ni R7. Accessor R7. Ni SSO B6. B6 nampak tu Ya, bang ke sana. Dia. Okay. Okey, B6. Atas ni semalam tak siap, kita dah hack, dah pecahkan baru. Dah buat. Okey, kat sini ada aircon R11, switch 3 gang B2. Dan bawah ni SSO Y7. Banyak plug rumah ni. Ni ada plug lagi SSO B7. Dia jaga nampak tu. Ni pipe dia nampak. Dia panjang, dia tarik naik ke atas. Kerja dia. Okey, sampai dah situ. Okey, dekat sini water heater R12 habis, last. Water heater habis R12. Maksudnya full circuit MCB dah tak ada lagi. Switch 1 gang R3. Cantik kita buat, nampak tak kita buat bawah Cantik. Alright, naik atas. Sambung situ. Memang lawa lah. Okey. Okey, Meh dekat sini nanti keluarkan satu kabel, gulung kat atas tu untuk almari. Okay.
Okay, dekat sini. Jangan lupa suruh budak you buat. Orang bayar mahal tau. Okey. SSO R8. Itu lagi. Swiss 1 gig R3 untuk almari. Dan SSO Y8. Dan bilik ni. Okay. Itu. Ni meh. Dah siap kan? Dah. Dah plaster dah. Okay, ngam. Tutup Twitter. Nanti keluarkan satu. Masuk kat buat almari. Sebelah sana gulung-gulung. Okey. Jangan lupa tu. Okey. Penting. Nah, sebelum balik kemas semua. Minta you nak kemas ni semua. Okey. Okey, Farid. Ya? Ini okey, ini pun dah siap semua. Dekat sini Swiss 3 gang Y3 aircon Y11 kat atas tu. Dah siap Okey, dekat sini. Ni bang, bawah. Oh, bawah lagi SSO B8. Nampak switch soket tu sekali. Okey, ni. Okey, yang ni Swiss 2 gang B3 water heater Y12. Habis. Y ada 2 lagi balance kan. Habis. Kita untuk dalam ni lah. Ni dan ni. Okey, ni meh. Yang suruh budak you buat, ajar dia. Ngam-ngam ceiling. Abang rasa ni tak payah turun, ni tak payah turunkan 6 inci. Tak payah turun 6 inci. Tak payah turun Ini betul-betul tak ngam-ngam. Ceiling. Letak soket. Soket. Soket timbul lah. Nanti turun pipe. Faham Okey. Ni tak payah 6 inci. Okey, 6 inci juga. Nampak tu dah pecah. Kan? Yang mana? Pecah. Mozart. Ah. Mozart boleh pasang bang. Boleh. Ada je dia orang simpan. Boleh simpan balik. Tak apa, suruh letak 6 inci sedang semua. Semua 6 inci sedang. Ni? Perlu ke? Tak perlu kot ni 6 inci. Rasanya kat living room dekat yang Tak itu perlu. je. Ni tak perlu. Ni tak payahlah. Tak payah. Okey, ni Ni turunkan sikit aja. Turunkan sikit aja soket kita. Faham tak? Untuk water heater. Maksudnya ceiling turun juga sini. Tak kan? Dia tak turun. Okey. Jadi kita punya soket mesti lebih rendah dari aluminium ni. Nampak aluminium tu? Ya, ni. Rendah aluminium tu Okey. Rendah 1 inci lah. Alright. Rendah 1 inci Okey, ni Ni pun sama kan bang? sama juga tak turun. Okey. Okey, tu nampak RSO R9. Customer tak minta, kita bagi. Okey. Yang ni Swiss 2 gang R4. Customer minta satu Swiss 2 lampu menyala. Kita tak bagi, kita tak nak buat macam tu. Okay. Kita buat Swiss 2 gang. Maksudnya dalam kat belakang sini kita buat satu petik, satu menyala. Ada 2 lampu kan. Ada benda yang customer minta kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita fikir future pengalaman nanti customer complain. Customer yang punya idea, customer yang punya permintaan, nanti dia complain balik. Saya tak nak macam tu. Bila kita panggil siap-siap. Okey, sini plug Y9 Y9 ni D9. Tadi habis kan? Habis. Okey, alhamdulillah. Ya, jom. Farid. Okey. Ni penting Farid. Abang bayar you mahal tau. Abang tengok kerja dia orang ni macam tak berapa nak laju. Dia ada 3 orang kan? Ni seorang suruh dia hack. Pecahkan hack. Masukkan plaster semua. Sampai. Lepas tu sekarang bagi masa 1 jam je buat. 1 jam je, jangan lama. Setengah jam boleh siap lah ni. Ni setengah jam lah, tak lama lah. Setengah jam je. Ni senang je. Ni masuk pipe setengah jam. Lepas tu budak you 3 orang kan. Seorang biar dia plaster. Yang 2 orang lagi suruh tarik wire plug. Tengok dekat abang dah tulis kat sini plug. Ke bawah tu, nampak? R7. Jadi mesti R. Jadi Farid kena marking. Jangan kasar-kasar tarik. Abang bayar dia mahal. Gunakan dia. Abang nak tarik wire. Semalam lah. Kabel plug tarik habis. Lampu tak apa. Lampu kipas kena buat kemudian. Tu leceh. Buang masa. Besok kat lampu kipas. Ni kan habis ni kan. Habis yang ni. Tinggal habis. Lampu kipas biar dulu.
Kerja dia senang tapi leceh. Abang nak tarik plug semua siap-siap. Faham ni Dia orang lah. Dia orang tarik, kita pun tarik. Tapi kena seorang monitor, tak boleh buat kerja. Seorang kerja dia marking. Tahu? Okey, abang nak Farid monitor, marking. Jangan cuai Farid. Ha. Jadi budak yo suruh tarik plug. Budak kita tarik aircon dengan water heater. Boleh tak? Cuba. Boleh. Ataupun tak payah Farid. Farid. Semua tarik plug. Semua tak plug. Bekerjasama. Bila makin ramai makin laju bekerja kan. Okey, hari ni semua siapkan plug dulu hari ni semua. Faham Semua siapkan plug hari ni. Lepas tu yang kat almari tu, abang tunjuk kat Amir ni. Gulung-gulung-gulung. Lepas tu yang ni. Phone. Semua gulung-gulung-gulung juga. Faham Okey. Okey, abang balik dulu lah. Amir balik dulu Okey. Okey, insyaAllah minggu depan jumpa lagi. Okey. Farid, esok ni abang tak sempat nak kemas, tak payah kemas dulu. Bawa masa kemas. Kabel plug semua. Abang nak semua. Amir videographer, Farid, Zul, Syafiq 3 orang. Dia orang 2 orang. Seorang bagi plaster. 5 orang semua tarik plug. Okey. Plug mesti siap. Abang nak kabel semua masuk macam ni. Keluar bawah. Semua keluar bawah tau. Masuk pula bawah tau. Jangan serabut. Payah orang nak buat kerja nanti. Semua keluar bawah. Sama macam ni. Kuning ni macam mana ni? Siapa yang buat kuning tadi ni? Tahu. Okey, masuk bawah juga ni. Jangan semak buat kerja betul susun. Faham Okey, besok kita tarik water heater dengan aircon dulu. Mungkin hari Isnin baru tarik lampu kipas. Boleh Okey, pandai-pandai lah. Okey, jadi alhamdulillah sekarang jam menunjukkan 5.15. Kita dah mula lay kabel untuk soket. Okey, tengok tu kabel kita. Banyak kita bagi. Okey, setiap satu circuit lain. Kat sini saja ada 3 phase punya soket. Okey. Ada merah, ada kuning, ada biru. Ni kami jalan sekali terus. Okey, tengok tu ramai kat situ. Okey. Nanti saya update lagi dari masa ke semasa. Kita menggunakan smart cable smart cable. Okey, alhamdulillah. Ni update terkini. Kita dah tarik banyak. Okey Rohal Bambu. Ya bos. Okey Okey, cantik. Okey, sekarang ni kita nak pergi lay kabel ke bilik yang kedua. Okey. Sini ada point dia. Y5 sorry dengan B5. Yellow dengan blue lah. Okey. Itu saja. Nantikan kita tarik kabel. Kita nak pasang junction box. Okey, kenapa kita pakai junction box? First of all, shielding luar dengan dalam berbeza. Shielding dalam tinggi, shielding luar rendah. Jadinya bila shielding dalam tinggi, shielding luar rendah, lubang dia akan jadi rendah. Bila lubang jadi rendah, mengakibatkan junction box ni berada di bawah shielding. Maksud kita tak boleh tutup. Okey. Bila tak boleh tutup, kita tak menggunakan trunking, kita gunakan junction box, nampak lawa sikit. Bukan lawa sikit lah, lawa banyak. Bukan lawa banyak, memang lawa. Bukan memang lawa, ternyata lawa. Okay. Alright, so kalau kita tengok api KRW sedang hendak menembak jam. Kita masih decide Kita masih decide dan tunjuk pun subcom kita pun tengah masih bekerja lagi. Alright. Okay, tuan-tuan, hasrat kami untuk menyiapkan hari ini juga point soket bukan semua, tapi point soket saja untuk menyiapkan bergantung pada kehendak kami. Hasrat ingin membuat perit rasanya Okay, hasrat tu ada, niat tu ada. Yang penting niat. Lepas niat usaha. Bila usaha baru kita tawakal. Sekarang ni kita dalam proses niat. Okay? Dan hampir-hampir nak pergi ke usaha. Tapi jam
jam. So, dah usaha tu, tengah usaha dah ni. Okay, dah niat, dah usaha. Kejap lagi kita tawakal. Alright. Kita tembak. Tengok. Okay. Jaga tinggal. Ui, tak apa. Tu. Dua. Ya. Alright. Itu dia. Kita nak pasang. Nanti kita tunjuk lagi. Alright, terbaik. Okey, alhamdulillah ini update terkini di site PJ. Sekarang jam menunjukkan 7.15 something like that lah. Okey, kita masih tak lay kabel untuk soket. Jadi semua orang pun dah penat, tim Yo pun dah penat. Tengoklah takat mana kita mampu. Kemungkinan bilik yang besar ni, master bedroom ni mungkin yang last, ataupun kita akan sambung lagi satu bilik. Tengoklah keadaan macam mana. InsyaAllah ini update. Video mungkin tak banyak sebab saya pun turut membantu. Okay, masing-masing pun dah penat dah. Jadi tunggulah progres yang akan datang. Saya akan update insyaAllah. Ini. Okay, kasih tarik. Okay, kita kerja berpasukan. Tim kita dengan tim Yo terus kita buat. Okay, mana yang tak kena kita setting balik. Tengah tarik. Apa no? Okay, alhamdulillah. Sekejap Farid. Okay, sekejap. Okay, Zul duduk kat sana, Zul duduk kat sana balik. Bukan balik, kau pergi sana. Okay. Ni laluan untuk red color. Atas bawah. Okay. Okay. Kita nak lay kabel untuk bilik ni. Oh, sini agak mencabar sikit Sini ada 1, 2, saya 3, 4, 5. Lepas tu atas dia 6, 7. Semua dekat sini. Laluan ni agak mencabar. Okay, dah saya buat kerja dulu. Nanti saya akan update. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9. Okay, kita cuba. Kita dah niat. Kita dah usaha. Sekarang kita tawakal apa jadi lah. Okay, so yang tak siap sekarang ni kita tarik soket. Sebenarnya kita nak siapkan untuk hari ni. Tapi jam dah pukul 9. First jam pukul 9 lah. Yang keduanya, abang kata bos kita nak jaga badan, so nak kerja lagi kan. Okay, yang keduanya, Poin yang ketiga. Penat sangat tu. penat sangat. Yang ketiga masing-masing dah penat lah. Masing-masing dah penat. Tim Subcon dah penat. Tim kita pun dah penat. Okay, so jadinya kita stop sampai sini. Tapi kita dapat siapkan first bilik ni. Bilik ni dah siap. Sana balik. Tu, tak apa, terus dia ambil. Sana. Okey. Kita kira bilik sebelah. Walaupun poin dia tak banyak, tapi laluan yang menyebabkan kita cepat penat. Okey? Bukannya poin sikit banyak tak. Poin dia tak banyak. Poin ni memang senang. Tapi kita memang dah penat sebab terlampau jauh. Satu terlampau jauh. Lepas tu yang keduanya kawasan dia berliku-liku. Okey? Right, sana kita tak siap lagi. Untuk bilik ni kita tak siap lagi Tengok sana. Situ dan situ. Okay, bilik ni saja. Yang lain semua bilik dah siap. Okay. Kita pergi ke bilik sebelah sini. Okay, peradaban okey. Okey. Tired Alright. Okay. First sini. Dah siap dah. Yang kedua. Dekat sini dah siap. Okay, untuk yang ni nanti dia akan looping ke belakang sini. Cuma kita tak tarik lagi lah. Kita tarik kat situ je. Tapi kita tahulah sebab kita dah marking. Alright. Sana dah settle. Dan sana dah settle. Okay. Alright. Okay. Laluan dia memang agak mencabar. Poin memang tak banyak. Okay, nampak?
Mr. Babu. Mr. Babu tengah kemas. Babu, okey. Okay, boss. Right. Sini sudah siap. Sini sudah siap. Cameraman, kalau nampak dari sini boleh tak? Oh, tak nampak. Tak apa, nanti kita pergi belah sana. Okey, tak apa. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, ni. Yang ni pun kita dah siap. Kita dah siap Okey. Ni dah siap. Okey, kenapa susah? Nampak ni? Dah macam apa dah. Kita punya laluan. Memang gila laluan ni. Sebab apa? Satu, barang banyak tak boleh nak alih. So kita terpaksa ubah kita punya planning trunking. Yang keduanya, kabinet. Nampak kabinet jenis dah kekal. Tak boleh nak buka. Kalau buka sekali, kalau Abang Bayu buka hancur kot. Sana. Lepas tu dah siap. Sini. Dah siap tengok laluan dia. Kita tunjuk laluan dia. Nampak tu. Nampak. Jadi kita masuk lagi. Nampak laluan tu. Kita cabut lah. Okey. Sebab apa kita terpaksa buat macam ni? Nanti berpandailah bos bilik Okay, kita terpaksa buat macam ni sebab tak ada laluan lain dah. Kat situ kayu, kita tak boleh nak buka kayu tu. Sebab kayu tu tulang dia. Kalau buka kan risau. Okay. Alright, and last time. Jom. Lampu. Ya, tutup lampu. Tutup. Okey. The last point. Sini ada Farid. Oh, situ. Dalam banyak paling senang tu je lah. So, dekat NDP. Last sini. Last dekat belah sini. Okay, ambil je dari sini. Baik, lighting. Tu nampak. Jom sana. Okey, yellow. Itu red. Dan harga 90, apa yang tuan-tuan akan dapat dengan harga 90,000 first DB jenis macam ni dengan quality breaker yang amat baik. Dan kita akan marking, nampak? Semua kita marking B9, Y8. Nampak? B berapa ni? B8. Semua nanti kita akan letak numbering. Dekat sini letak numbering, mungkin kat sana pun kita akan letak numbering. So saya rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, kita nak balik, nak rehat, besok nak kerja lagi. So apa yang cakap Okay lah, tak ada apa lah. Bye bye. Okay, Assalamualaikum, selamat datang. So hari ni kita akan kita akan sambung kerja tak siap semalam. Apa dia kerja tak siap, kita akan tarik 3 point soket dekat dalam bilik tu. Okay, ada 3 point soket dekat dalam bilik tu, kita akan tarik. Dan selepas siap situ, kita akan buat water heater dan aircon. Alright. Kalau sempat kita akan tarik lampu. Kalau tak sempat, kita akan sambung pada hari Isnin. Okay, sekian saja untuk video permulaan. Dan kita akan tunjuk progress step by step. Okay, kita akan tarik kabel untuk bilik yang tadi yang Farid jelaskan. Kita akan lalu situ. Kita akan buat tembus kat sini. Dan kita lalu trunking ni. Okay. Lalu masuk ke dalam bilik ni. So kat sini ada 3 point yang kita nak tarik terus. Red, blue dan yellow. Okay, nanti saya akan update lah daripada masa ke semasa. Dan mungkin video agak tak banyak sebab saya turut bantu sekali. Macam Zul, dia sakit tangan, so dia tak boleh nak tolong. Just clear yang apa yang patut je lah, batu-batu apa semua ni. Zul clearkan batu kat semua tempat atas ni. Okay, nanti saya akan update lagi. Okay, Alhamdulillah kita dah mula tarik kabel untuk, sebenarnya dah lama dah kita tarik. Okay, saya baru sempat nak buat video. Okay, kita tak cukup manpower. Okay, kita lalu kat situ. Kita keluar dekat junction box tu. Okay, kita lalu dekat trunking. Keluar daripada junction box ni. Okay, banyak line kita bagi.
Okay, kita masuk. Ni juntai-juntai ni kabel kita. Okay. So, laluan kabel ni banyak kita bagi. Dekat dalam ni saja ada 12 point. Ada 12 point soket plug. Banyak kita bagi. Lepas tu pula tu, setiap satu point ni kita bagi line warna. Okay, inilah standard Mak Bayu. Tengok yang owner punya yang lama pun banyak juga. Okay, sebab sini ada PC, ada laptop dan sebagainya lah. Nampak sampai tak cukup. Okay. Jadi kita sediakan plug yang tuan rumah minta. Okay, daripada point asal kat bawah kita bagi kat atas sebab sini ada meja nanti. Tuan Yunus dia akan buat yang baru. Kabinet. Okay, kita akan lalu. So sini point untuk merah, biru dan sana kuning. Pula kita dah masuk. Naik ke dalam. Ke atas. Okay, jadi saya buat kerja dulu. Nanti saya akan tunjuk progress bila dah siap. Okay, minta maaf lah video kali ni tak berapa panjang. Sebab saya kena turun tangan juga nak buat sebab kita tak cukup manpower. Okay, menjela. Kita pakai smart cable. Kabel yang mahal dan kualiti Baik. Alright, so sekarang ni progress kita tengah tarik kabel. Tarik kabel apa? Kita tengah tarik kabel aircon dengan water heater untuk bilik sini. Aircon dan water heater untuk bilik sana. Untuk tandas sini. Alright, so tadi kita kata kita tak siap lagi kan. Kita nak sambung. So kita dah siap. Nampak tu? Untuk kabel soket ni. Okay, ni kabel soket. Maknanya untuk bahagian atas, kabel soket 100% dah siap. Okay, untuk tinggal sekarang ni, hari ni kita nak tarik water heater dengan aircon. Soket dah settle. Right, tiga-tiga dah settle. So alhamdulillah, semua soket kat bahagian atas dah settle. Okay, jadinya sekarang ni kita sedang menarik. Kita tak looping kabel soket. Okay, kita sedang tarik water heater. Nampak apik kat atas dengan adjust untuk masuk water heater punya kabel. Dan Zul tengah bersihkan kawasan. Nampak tu? Oh, dia tengok video dia tu rajin lah, cara rajin lah. Okay, tak apalah. Okay, lepas tu berapa minit video? 1 minit. 1 minit. Alright, kita maki setiap yang kita tarik, kita akan terus maki supaya maki kita tak hilang. Tapi kita tak masuk ke dalam dulu. Sebab nanti dah masuk dalam nak tarik leceh. Pisau kabel boleh luka. Jadi kita biar kat luar. Nanti kita akan masukkan satu demi satu. Okay. Setelah itu dah padat panjang. Kalau kita tengok kabel kita, okay, tuan-tuan memang tahulah Mak Bayu ni memang tak ada looping kalau soket. Okay, kalau soket memang tak ada looping. Kat atas ni pun memang banyak soket. Ini saja soket. Lampu satu bahagian, sini je satu bahagian. Soket banyak, nampak? Memang penuh. Dan semalam pun video semalam pun ada bagi tahu yang ada berapa saja face yellow 2 spare, blue 2 spare untuk soket kan. Blue 3. Blue 3, yellow 2 untuk soket. Itu je spare ada. Memang banyaklah, memang kita takkan looping. Sebab apa tak looping, apa-apa berlaku, itu point saja yang rosak. Point-point lain tak ada. Dia takkan kacau. Okay, berapa minit? 2 minit. 2 minit. Okay, kita sambung. Okay, jadi sekarang ni Farid dia akan jaga area di DB sebab dia nak buat marking. Epic dia akan jaga sini, hulurkan saya kabel dan saya akan jaga di bahagian bilik ni. Okay, jadi point kita akan keluar dekat sini. Water heater dan aircon. Okay, aircon ni akan duduk kat sini ya. Alright. Jadi video kali ni untuk hari ni tak berapa nak panjang. Okay, main power tak berapa nak cukup. Jadi saya kena bantu juga. Okay, nanti saya apa-apa saya update balik. Okay. Okay, tunggu jap. Sekejap Okay.
Aduh. Okey, Afiq, tunggu sekejap. Okey. Cukup. Sekarang ni. Sekejap. Okay, Mac. Kau duduk atas boleh? Okey, jadi ini kabel. Kita lay kabel untuk AC dan water heater. Okey, nak panjang kita bagi. So, point untuk aircon di sebelah sana tu. Atas tu. Okey, dan water heater di sebelah luar lah, dekat tandas yang kita tunjuk tadi. B berapa lah, saya lupa dah. Okey, ni. Okay, jadi alhamdulillah kita dah selesai tarik kabel aircon. Okay, kat sini dia punya switch dan kabel water heater. Okay, kita dah tarik dan switch dia di sebelah sini. Okay, jadi dalam masa yang sama alhamdulillah bos kita pun hadir. Okay, membantu kami. Kita dah siap buat numbering. Okay, kita dah buat numbering. Kita mengikut apa yang kita tanda. Okay, di sini kita tidak menggunakan firul. Okay, sebab apa? Sebab satunya casing ni terlampau rapat bersama, maksudnya rapat dia tu sama dengan permukaan ni. So dia punya box pun tak berapa dalam. Jadi kalau pakai firul dia akan kita tak boleh nak tutup, susah nak tutup. Jadi kita tidak menggunakan firul. Okay, dan tak ada isu pun kalau tak pakai, tak ada masalah. Okay, pakai firul tu tujuan dia adalah bagi kemas. Okay, jadi alhamdulillah sini pun sama, kita dah buat marking. Okay, before. Okay, ini incoming dia lah, incoming dia. Dan ni kita akan loop di sini. Okay, bilik ni alhamdulillah selesai, cuma tinggal lampu kipas, lampu dinding. Okey, lampu kipas, betul ni lampu dinding. Ni kipas, lampu dalam ni ada downlight, ada 4. Okey. Sebelah sini pun alhamdulillah kita dah tanda wire pipe. Dan bos buat macam ni aje. Buat macam ni je nanti. Ada yang kopik, lepas tu ada yang fitting lagi cepat. Okey. Kalau semua seorang nak buat semua, dia akan jadi lambat. Jadi kita akan buat lepas dah siap tarik water heater dengan aircon, baru kita berjemaah, kita buat gotong royong. Buat sama-sama, baru insyaAllah lebih cepat. Teamwork. Okey. Alright. Cumanya lampu kipas kita akan tarik hari Isnin. InsyaAllah. Hari ni tak apa nak sempat. Okey. Di sebelah sini tadi tu saya lupa nak tunjuk. Sebelah sini Zul buat tanda apa? Numbering tu. Zul akan masukkan numbering. Okey, itu saja progress yang saya nak tunjuk. Nanti saya akan update lagi dari masa ke semasa. Right. Okay, sekarang ni kita dah settle bilik yang belah sana. Jadi kita akan tunjuk. Okay, sekarang ni kita nak kita nak buat bilik belah sini pula. Okay, untuk belah sini ada dua, water heater dengan aircon juga. Tapi kita kena tarik satu-satu. Sebab apa? Dua-dua nak pakai rate. Okay, kita akan tarik water heater dulu. Sebab apa? Water heater dia punya jalan memang agak susah. Right, kalau kita tengok kat sini, kita dah letak dekat belah sana pun dah start penuh. Makin banyak Right, makin penuh dah kat sini. Gila je ni. Alright, so sekarang ni api dekat belah atas. Dia akan masuk pula dekat dalam sana. Dan cameraman akan tolong kita lah. Okay, sebab ada seorang yang cedera parah. Okay, kita tak boleh buat kerja. Jadinya kita cameraman terpaksa tolong sikit Sebab perjalanan jauh, kita perlukan manpower lebih untuk menyenangkan kerja kita waktu menarik kabel.
Okay, dan mempercepatkan kerja. Okay. Alright, sekarang berapa minit? 1 minit. Seminit ngam. Okay. Sekarang ni bos datang. Okay, bos datang, bos pun turut membantu. Dia fitting plug. Dia masukkan numbering. Masukkan numbering bersama Zul. Zul pun tolong bos Okay, nanti kita akan tunjukkan waktu kita akan tunjukkan numbering tu. Okay, terbaik. Okay. Okay, jadi update terkini 5.28. Alhamdulillah, kita dah settle bilik ni, bilik depan sana tu dengan bilik ni ada aircon atau water heater. Kita dah settle. Bilik sebelah dalam sana tu ada water heater dengan aircon. So kita nak settle di sebelah living room. Okay, point aircon. So lagi yang tinggalnya di sini aircon satu saja. Okey. Kemudiannya dalam bilik ni ada aircon dan water heater. Okey. Jadi nanti saya akan ambil lagi dari masa ke semasa. Alhamdulillah, sekarang jam dah 6 petang. Kita masih di set projek. Ini aircon yang keberapa ni, Meh? Yang keberapa ni? Tak tahu lah, ke berapa. Lagi berapa lagi nak siap? Lagi 1, 2. Lagi 2. 2 lagi, tak banyak lagi dah. Water heater dengan aircon. InsyaAllah dalam 1 jam boleh siap lah. Dan tu Zul kat atas. Bagus Zul Dan ni Farid, kita sedang tengok yellow face. Memang mencabar jugalah sebab sini-sini dia sempit. Dan ni water heater, satu heater dan satu aircon dekat depan rasanya. Dia belum siap lagi, lain pun dah siap dah. Plug semua dah siap tarik kabel. Nanti kita buat review lah last kali. Dan dah tengok kabel kita, tu Syafiq kat atas tengah tunggu kabel. Tadi ni kabel untuk atas saja. Plug, water heater, aircon yang dah siap tarik. Kabel dekat first floor saja dah macam wiring satu rumah. Banyak kita bagi. Oh, dekat ujung dah tarik ujung tu. Dah. Aircon, okey tu dah tarik. Jadi berapa lagi tinggal Syafiq yang tak tarik? 2. Mana lagi? Ekor kita belah sana. Oh, 2 lagi lah. Ya. Tak banyak lah, sikit lagi. InsyaAllah 1 jam dah siap lah. Okey, nanti kita sambung video lagi. Kita buat review full punya. Kita masuk ni. Okay dah. Yang belah sini? Tak masuk ni. Tak masuk ni. Okay dah, cantik. Ngam. Okay, Alhamdulillah kita dah siap dah untuk point yang terakhir iaitu aircon. Kita dah siap dah. Alhamdulillah, tengok kabel kita menjela-jela. Okay, bilik ni adalah last point kita. Okay, sekarang ni kita housekeeping. Kabel-kabel yang kita tak pakai kita susun. Tengok. Gila-gila lah. Penuh macam bihun goreng. Okey, kita dah siap marking. Kita marking dah semua. Nanti kita buat final video. Update terkini 7.57. Alhamdulillah kita dah siap lay kabel. Kita susun kabel kita. Tengok banyak kita punya kabel. Padat. Kita memakai smart cable. Okey, ini laluan dia. Okey, alhamdulillah settle semuanya. Okey, nanti saya akan review final. Okey, alhamdulillah tengok kita dah settle kerja. Terus housekeeping macam Apit dia bersihkan mesin-mesin dia, tool-tool dia. Ini macam 16 tahun boleh jadi. 16 tahun lebih rasanya kalau macam ni. Tahan tu ni. Tahan Tahan. lah. Handai. Seminggu sekali cuci kau meh. Seminggu sekali? Bukan hari kau meh gila kau meh. Habis cuci no nah ya bagus menjadi bola babi. Okay,
Tengok dalam. Mesin dalam pula. Tak cicing. Oh, tak ciri. Tak cicing. Okey, nampak ni barang-barang Syafiq simpan dengan telitinya. Alright. One and only in Malaysia use Flex brand. Wah, Ni tak ada mantap. cuci lah. Ni kena ni. Tepuk-tepuk ah. Tepuk dah. Tengok barang dia. Yang mata. Amat-amat dahsyat. Ahmad. Bukan Ahmad lah. Bukan. Ahmad Dasar. Okey. Zul pun sama barang dia tengok. Bagus. Berkilat habis. Okey Zul, setiap kali pakai cuci balik Jadi, dah tahu. Cuci balik. sayang barang. Okey, Syafiq dia cuci dia punya barang. Zul cuci dia punya barang. Bagus. Alhamdulillah, sekarang jam dah hampir 8.30 malam. Hampir masuk waktu isyak. Kita telah berjaya menyiapkan kesemua pendawaian elektrik di bahagian first floor kecuali lighting and fan sahaja. Ikutkan jadual, kita mesti siap by today all wiring in first floor. Tapi disebabkan atas aspek-aspek buat kerja dalam keadaan yang terhad, kalau anda nampak dekat situ dengan perabot-perabot yang cukup banyak, susah kita punya laluan. Belakang sana kalau anda nampak banyak perabot, kita susah lalu dan ceiling yang rendah, susah kita nak naik ke atas. Banyak faktor-faktor lain yang melambatkan kerja kita. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan siapkan hari Isnin. Dan kita hutang 1 hari, delay 1 hari. Apa yang kita dah siap dekat sini, Alhamdulillah. Kalau anda lihat, ini adalah DB first floor. First floor saja dah banyak ni. First floor saja dah macam satu rumah punya wire. Ini belum masuk lighting dan fan lagi. Kita baru siap lighting dan fan bahagian sini saja depan. Itu pun punya lama nak buat sebab nampak barang-barang tengah ni. Punya mengganggu laluan kerja kita. Tapi dah buat macam mana, kita hadap sajalah. Alhamdulillah, tahniah kepada semua tim saya, Farid, Amir, Zul, Syafiq, tim Yu, tim Cik Yunus, kerana bersama-sama menyiapkan tugas dekat bahagian first floor ni. Dan kalau kita lihat, plug semua dah tarik. Okay, di plug kita dah tarik kena plug dan kita dah marking dah pun. Ni marking. Okay, tahniah kepada Zul yang buat marking ni adalah Zul Helmi. Walaupun dia injured, tangan dia sebelah aja yang boleh kuat, sebelah lagi lemah sebab sakit, bengkak semalam cedera, tetap juga dia buat. Okey, B6. Tahniah Zul. Semua dah siap. Itu aircon. Customer tak minta, kita bagi. Sebab tak logik dekat bahagian family area tak ada aircon. Sekarang mungkin tak perlu, tapi future mungkin akan perlu. Jadi kita bagi siap-siap. Nak pasang tak nak pasang terpulang. Saya dah bagi dekat situ. Dekat sini pun ada aircon switch dia. Kabel kita guna kabel besar. Kita bukan guna kabel hitam. Kita guna 5 color. Memang sangat mahal. Ni kita masuk dalam sini. Kalau anda lihat dekat sini, ni tim Yo yang buat. Ini aircon R11, kabel sangat besar, kita dah siap tarik. Plug pun kita dah siap tarik. Y7, kita dah marking siap-siap. Nanti draftman akan buat drawing bergantung pada marking kita, Y7. Tahniah kepada Zul. Ini plug pun sama nampak, B7. Red, yellow, blue. B7. Kita bukan looping satu phase saja, tak ada. Ini semua independent. Circuit by circuit kita tak looping. Dan ke atas. Kenapa kita lambat? Anda tengok laluan dia. Dari sana nak lalu turun L sini punya panjang. Ini tu tingkap Okey, lagi ada kat sini. Ini kabel lama, kita akan buang kemudian. Okey, nampak ujung-ujung ni, hati-hati Risau dapat ada api Ini water heater pun kita dah marking. Kalau anda nampak kat situ, R12.
Red 12 kabel sangat besar. Water heater, aircon, plug semua dah siap. Ini switch belum siap lagi. Ada nampak dekat situ macam mana kita buat. Yang ini banyak plug. Dekat ujung sana ada plug. Apa tu? Y8. Kita dah marking dah kat sini. Ni Y8 nampak? Dah marking. Mudah. Dan ini kita tak looping tuan-tuan. Ini R8. Itu Y, sini R. Kabel kuning dan merah. Macam tu Mabayu punya standard. Memang profesional. R8. Kita dah marking. Cuma nak fitting saja. Bahagian dalam menjala-jala lah kita punya ni. Pipe dan trunking kita tak sempat nak kemas. Tak sempat kemas. Hari Isnin kita akan kemas insya-Allah. Dan itu dah siap water heater dan kat marking. Tahniah Zul yang buat Zul buat itu. Zul buat kan? Okey, bagus. Okey, jom belakang abang depan. Okey, bagus dah atas. Cantik, tahniah kepada semua. Okey, ni ada lagi. Ni tak sempat nak buat lah tadi. R7, ni Zul tak sempat lagi kan? Di sini buat Zul letak marking plug. Berapa banyak plug dekat sini. Untuk family area sahaja. Okey. Kita ambil dari sana. Turun. Punya jauh kita jalan. Punya jauh perjalanan dia. Sampai ke sini. Nampak tu. Y6. Zul dah marking. Y6. Banyak plug dekat atas ni. Dekat first floor saja cukup banyak plug kita bagi. Kenapa kita bagi banyak plug? Sebab profesional punya kerja memang banyak plug. Bila plug banyak, customer tak akan guna extension. Ini extension. Extension ni tidak begitu bagus digunakan. Jadi bila plug banyak, extension mungkin tak akan digunakan. Ini ada plug lagi. Sana Y6, sini R6. Nampak tu kita bagi. Ni dah marking juga ni. Nampak tu. R6. Alright, kita masuk bilik yang pertama. Ini bilik owner Ini kita tarik. Lampu kipas lagi belum. Aircon kita dah tarik Numbering tak sempat nak letak sebab ini yang last kita tarik. Aircon R10. Tak sempat nak letak numbering, dah siap. Dia turun dekat situ. Terus ke sini. Nampak tu. Ini Y4. Semua dah marking. Nampak tu Y4 Clear? Okay. Y, yellow. Dekat sini ada plug lagi kita bagi. Blue. Kita tak looping. Biasanya wireman amateur mereka akan looping satu bilik. Kalau satu rosak, semua plug tak boleh pakai. Tapi Membayu tak ada. InsyaAllah kalau sana rosak, sini boleh pakai lagi. Ini blue. Blue 4. Clear? Dan bukan itu sahaja. Nampak sekarang customer guna apa? Extension. Untuk modem macam-macam. Lepas dah ada nanti, insyaAllah tak ada extension lagi. Dekat sini pun ada lagi. Plug 1, 2, 3, 4, 5. R5 kita bagi. Ini nombor dia. R5 Okey. Sepatutnya kita pakai ferrule. Tapi atas faktor-faktor teknikal, kita punya black box ngam-ngam saja. Space dia tak begitu dalam. Kalau pakai ferrule tak boleh masuk soket. Jadi kita guna old school saja. Tapi cantik lah saya buat. Ni bos buat nampak? Cantik tak bos buat? Cantik lawa je bos buat. Tak ada bersepah-sepah. Ini profesional tuan-tuan. Walaupun guna old school, tetap cantik, menawan, handsome, tampan. Siapa yang single core pun saya buat macam tu. Alright, jom kita pergi ke sana pula. Ini tiga air, toilet. Oh, tu water heater nampak tu. Nanti kita pasang hari Isnin. Ini water heater. Kita dah pasang dah. B11 ni Zul buat. Mana-mana yang ada numbering bermaksud ini incoming. B11. Water heater kabel sangat besar, kabel gedang bukan kabel kecil kita bagi. Okey, kita masuk sini.
Ini apa ni? Pakai tak? Buang Okey, ini aircon. Ni Zul buat terbalik. Tak apalah tuan, besok kita betulkan. Patutnya Y10 jadi 10Y. Tak apalah Zul. Dah cakap dah tadi kan, lupa dah tu. Okey, tak apalah. Dalam bilik ni dia banyak plug. Ini plug Y5. Kita dah tanda dah ni. Y5 ni. Mana kita tanda itu incoming. Nampak Y5 Kita potong jauh. Ni potong. Naik ke atas. Sangat jauh. Dan sini ada plug lagi B5. Pun kita dah marking dekat sini B5. Banyak plug. Okey, dah berapa bilik dah? Dah 2 bilik kan? 3 bilik. 3 bilik. 3 bilik. Okey, bilik terakhir. Last. Bilik last. Ini bilik paling besar. Kita lalu tu. Lalu. Dia turun sini. Okey, ini aircon. Ini pun belum letak numbering lagi. Tapi tak apalah, kita dah marking kat sini. Aircon Y11. Nanti screen Zul pasang Aircon dah, kabel besar dah tarik. Plug pun dah tarik. B8. B8. Nampak tu, dah marking dah tu. B8. Banyak plug. Belakang ni, belakang. Okey, beza ni waktu kita kan. Lama punya. Kabel lembut, nampak? Lembut. Ini kita punya yang baru. Kabel kasar dan keras. Keras. Waktu itu dia dalam ni. Water dia. Ni tempat lagi. Okey, belum buat lagi, tak sempat Okey, water heater akan letak kat sini nantilah. Ni kabel dah tarik. Okey, Azan, kita cepat sikit. Nampak sempit, nak lalu pun sempit, nampak? Okey, Zul, tutup tikap tu dia. Okey, ni ada plug. Kita ambil dari atas. Terus B9. Nampak bang? Okey. B9 dia. Right. Alright, apa sini? Tarik sini balik. Okey. Lagi. Punya jauh dari sana dia tarik. Dari sana dia tarik. Pipe L turun. Punya jauh. Y9. Nampak ni? Y9. Dia Yep. Y9 nampak? Okey. Semua ada numbering. Okey, belakang bang. Main belakang bang. Nak tunjuk abang-abang banyak ni, kasih tengok. Okey, ini plug yang terakhir lah. Plug yang terakhir. Ada 5 plug. Satu dekat belakang. R9. Ni R9. Dia sahaja, tak looping yang face lain. Dia sahaja. Dan satu lagi tembus ke sini. R9. Memang style lah. Okey, kita borak dekat luar lah. Kita borak kat luar. Tutup. Okay, kita mungkin hari Isnin petang kita akan tutup casing lah. Isnin atau Selasa hati lah tadi kat atas ni. Gemar lah. Okay, lampu-lampu. Nampak sambil nampak punya pipe oren tu Alhamdulillah, customer setuju tambah kerja lagi. Customer minta saya pasang EV charger untuk 22 kW, 3 phase, 5 color. Harga dalam 5,700. 5,700. Kalau kabel hitam saja 3,700. Kalau 5 color 5,700. InsyaAllah nanti malam saya bagi quotation lah. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan. Kerja kita dekat sini boleh dikatakan berjaya walaupun kita delay satu hari. InsyaAllah hari Isnin kita akan pasangkan lampu kipas semua. Petang kita akan tutup casing. Kita cuba siapkan Isnin. Paling lambat pun Selasa. Lepas tu tak sentuh lagi dah. Kita buat kat bawah pula. Nanti tukang Cik Yunus punya tim dah plaster semua. Pasang ceiling. Baru kita pasang lampu kipas. Terima kasih menonton. InsyaAllah kami nak balik ke Port Dickson.
Esok kami bekerja Kami bekerja double dah semua sebab kerja terlampau, alhamdulillah kerja terlampau banyak. Semoga kita berjumpa lagi di lain volume, di lain video. Saya Muhammad Azrizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahbagi Engineering Malaysia Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller selama 10 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik Malaysia, saya pakar solar Malaysia, saya pakar kilat Malaysia. Terima kasih. Terbaik.